lucu saya rasa yang pernah saya tonton, tapi juga paling menyakitkan untuk kita orang Sabah. Okey, dalam video berkenaan dipaparkan Perdana Menteri kita, PMX, Datuk Seri Anwar Ibrahim, melakukan tinjauan di Pasar Gaya Street kalau tidak salah saya, tapi di pasar lah. Kemudian ketika membuat tinjauan berkenaan, PMX telah pun disapa oleh orang awam yang bertanyakan tentang pemberian wang 40% yang sepatutnya diberikan hasil daripada negeri Sabah. Tetapi macam biasa, PMX kita akan menggunakan perkataan-perkataan hikmat beliau seperti harus berunding, sudah diberi, macam tu kan. Tapi itu kita tolak tepi. Yang paling lawak adalah apabila PMX, menyatakan bahawa hasil Sabah adalah ringgit Malaysia 10 bilion. Tapi kerajaan bagi ringgit Malaysia 17 bilion. Dan beliau bertanya, dari mana dapat 7 bilion? Jawapan yang PMX bagi adalah, oh Tuhan, negeri-negeri Semenanjung memberikan Sabah 7 bilion. Saya ulang, negeri-negeri Semenanjung memberikan Sabah 7 bilion. Sebutkan negeri mana yang bagi Sabah 7 bilion, ya Allah. Tiba-tiba dah ada orang sodok ambil kau punya mineral, kau undilah Pakatan Harapan. Kau tak percaya? Kau orang undi Pakatan Harapan, kau orang undi JRS Sabah. Tu, hutan simpanan kau orang tu yang baru-baru ni kecoh. Tak percaya? Ada company akan masuk ambil. Saya bukan nak menakutkan. Diam-diam dia orang pergi sodok kau punya mineral tu. Kau orang cuba. Kau bagi GRS, kau bagi PH. Company siapa yang kita dengar nak terlibat dalam isu mineral Sabah ni? Hutan Sabah tu kemarin. Isu siapa? Yang disangkutkan Fahas kan? Fahas tu mana? Siapa yang tak kenal Fahas? Fahas ni siapa? Orang Anwar. Kami orang Sabah mahukan perubahan. Kami mau bantras rasa. Dibagi 500 kau ambil kan? 500 nilai kau untuk 5 tahun. Murahnya. Sampai sejak tong biru pergi rumah kau undi dia kan? Kononnya mau ada perubahan. Bila ada calon bersih, calon baru kau tidak undi. Kau undi orang yang sama. Yang kau nampak sudah di mana dia punya silap apa segala. Itulah orang bilang orang Sabah ni senang kena beli. Senang kena beli. Guna duit sejak 100, 200, 500. Dorong petik jari Syabah begini. Kalau bagi kamu duit tu, apa sih itu 2 juta, 2 bilion tu kamu? Dorong dapat pemerintah 5 tahun. Kenapa kamu nak